saya tengah duduk, dengar satu dah tembakan. Dia tembak. Main dia gila. Otak hancur. Bagaimana abang boleh terlibat dan abang telah ditugaskan ikoran daripada tindakan kumpulan Al-Maunah ini yang telah memasuki 2 kamp tentera tu? Saya akan cuba sedaya upaya untuk membawakan cerita yang sebenar-benarnya berlaku. Katanya ada dengar tembakan di atas bukit. Ini tali barut ni, cek. Saya tengah duduk, dengar satu dah tembakan. Dah take cover lah kan. Jadi dia tembak. Mak main dia gila. Tembak tu dekat telinga saya belakang. Diam. Bila dia keluar saja, saya terkejut. Saya pun buat ramah, tanya apa abang semua. Muka serius nak mampu macam nak makan orang. Tangan kena gari, kepala kena tekan. Masuk balai, dalam kena gari kat kursi pula lagi. Itu yang saya argue kat orang. Sandiwara apa peluru berterabur kat atas kepala dia. Kalau sandiwara peluru kapur.